Ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Kenapa kita berbaju kurung cantik hari ni? Pagi ni kita ada lintas langsung pelancaran program Ihya Ramadan SKBP. Awak tahu tak apa maksud Ihya Ramadan, Dahlia? Mestilah tahu. Maksudnya menghidupkan Ramadan sesuai dengan bulan yang penuh barakah ini. Banyak amalan baik yang dapat kita buat untuk mendapat pahala semata-mata kerana Allah. Jom kita saksikan. Jom. ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Mari kita sama-sama saksikan. Mestilah bangun. Biasanya sahur saya akan ambil makanan yang berkhasiat. Sebab apa? Di dalam sahur ini ada keberkatan dan dia akan memberi kita tenaga sepanjang kita berpuasa. Sebagai contoh, makanan yang memberi kita tenaga. Ni apa? Buah kurma. Buah kurma adalah buah yang sangat digalakkan untuk kita makan di dalam bulan puasa. Sebab apa? Banyak kelebihan. Terutama kurma ajwa. Tahu tak kurma ajwa kurma apa? Tak tahu. Kurma Nabi. Kurma Nabi ni kita digalakkan makan 7 biji sehari. Banyak kelebihan dia. Jangan makan lebih. Sebab kalau makan lebih nanti mak marah. Kurma ajwa tu mahal. Ustaz, saya nak tanya satu soalan ni. Ya, saya. Apakah kebaikan bersahur ni? Kelebihannya yang pertama sebab Nabi suka bersahur. Apabila Nabi suka bersahur, maka kita sebagai umatnya adalah sunnah. Apabila kita mengikutnya, maka akan mendapat ganjaran pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, membezakan puasa orang Islam dan agama lain. Agama lain tu ada puasa, tapi lebih afdal pada orang Islam yang berpuasa. Itu bezanya. Yang kedua, yang seterusnya adalah apabila kita berpuasa, apabila kita bersahur, automatik Allah akan beri kita tenaga. Dan apabila mendapat tenaga, kita akan sentiasa kuat daripada mula sahur sehinggalah waktu berbuka lah nanti. Maka kita akan sentiasa berdisiplin dan menjaga kebaikan, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Sama. Selamat berpuasa semua. Selamat berpuasa. Maaf zahir dan batin. Kami sahur suka makan ayam goreng. Saya sahur makan ayam goreng. Saya sahur makan nasi telur kicap 1 pinggan je.